Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Zara Dan saya Dalisa. Kami daripada Wartawan Cilik TVPSS Kupen. Hari ni ada seorang figura yang hebat nak datang sekolah kita tau. Oh, yang influencer yang terkenal tu ke? Bos James kan? Oh betul. Beliau datang nak bagi sumbangan. Oh. Rasanya Bos James dah sampai dah tu. Lah. Jom. Hai Bos James, apa khabar? Hai, khabar baik. Saya Nur Iman Zara binti Muhammad Uqbah bersama rakan saya Nur Dalisa binti Kamarul Azri daripada Pasukan Wartawan Cilik ingin menerima mahkamah tuan. Boleh mulakan sekarang? Boleh? Baiklah, soalan pertama. Saya rasa ramai orang dah kenal Bos James. Tapi mungkin setengah orang tak kenal Bos James. Boleh Bos James kenalkan diri? Saya seorang peniaga, saya jual motosikal. Saya repair motosikal. Pada masa yang sama saya buat kandungan dekat social media. Saya buat video pendek berkaitan dengan inspirasi, berkaitan dengan review, berkaitan dengan lumrah kehidupan. Okay. Baiklah, apa perasaan tuan apabila dapat menyumbang kerusi dan meja di sekolah ini? Bagi saya ini satu sumbangan yang ikhlas. Sebab ini rezeki yang saya dapat hasil daripada kerja lah. So saya rasa dalam rezeki kita, kalau kita boleh berkongsi, itu pun satu kebanggaan. Dan saya rasa sangat berbesar hati boleh membantu dalam proses pembelajaran anak-anak. Okey. Bos James, sebagai influencer, Ya. bagaimana Bos James memastikan supaya konten-konten itu bermanfaat dan sesuai di kalangan semua masyarakat? Bagi saya, susah kita nak tentukan sama ada konten kita baik ke tidak untuk semua lapisan masyarakat. Tetapi sebagai seorang content creator, prinsip yang kita pegang, positivity yang kita ada, itu sangat penting. So ilmu yang kita kongsikan sepatutnya tak akan salah kalau prinsip kita cukup baik dan mentaliti kita cukup sihat. So janji kita buat yang terbaik, kita ikhlas, terserahlah kepada Tuhan yang balance dia lah. Baiklah, soalan yang terakhir. Ya. Apa pesanan atau nasihat yang tuan ingin sampaikan kepada sekolah ini, khususnya kepada murid sekolah? Rajin mencari minat. Seperti yang saya cakap dalam tadi, rajin mencari minat, cuba sebanyak yang boleh untuk sampai ke tahap yang berlainan. Last sekali adalah jangan sesekali lupa bahawa kita pun ada kebolehan untuk membantu orang lain. Sebab dengan membantu orang lain, hidup kita lebih tenang, lebih bahagia dan of course kita akan lebih berjaya nanti. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami. All the best. Thank you. Terima kasih semua. Bye-bye. SKKP ingin mengucapkan terima kasih.